Weh, ada cicak weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sat, jangan scroll lagi. Kita layan video ni sampai habis. Nama saya Muhammad Rifki bin Roslan, selaku Presiden IQ Rap bagi sesi 25-26 ingin mempromosikan satu program persijilan yang ditawarkan oleh Darul Quran Jakim. Apakah program tersebut? Program tersebut ialah program Persijilan Tahfiz Jakim IIUM. Program ini merupakan program kolaborasi antara Jabatan Kemajuan Islam dan institusi pengajian tinggi. Terdapat 5 program persijilan yang lain yang ditawarkan oleh Darul Quran, iaitu Uniten, UTEM, Politeknik, UOC dan IPD. Tetapi pada video kali ini kita akan khususkan kepada program Persijilan Tahfiz Jakim IIUM. Apa yang spesialnya tentang program ini? Program ini dijalankan di Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru, Selangor. Kenal tak kenal Darul Quran Jakim? Saya Muhammad Irfan Ali bin Faizal. Itulah pusat Islam Darul Quran. Cantik kan? Seterusnya, macam mana nak apply untuk masuk program ni? Yang pertama, anda perlu follow up FB page Darul Quran Jakim. Yang kedua, anda perlu isi maklumat anda dalam link yang FB page Darul Quran berikan. Yang ketiga, anda akan diberikan tarikh untuk temu duga. Seterusnya, anda akan diberikan surat tawaran kemasukan ke program ini sekiranya anda lulus. Seterusnya, tempoh pengajian program ini selama 18 bulan ataupun 1 tahun setengah. Anda perlu mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk selengkapnya dalam masa tempoh 1 tahun setengah tersebut. Seterusnya, syarat-syarat kelayakan. Syarat pertama, bumi putera. Syarat kedua, tidak berkahwin. Syarat ketiga, lulus peperiksaan SPM semasa. Syarat keempat, turut memohon menyambung pengajian di IIUM melalui UPU online. Syarat kelima, lulus temu duga. Syarat keenam, hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temu duga. Rifki, tolong terangkan subjek yang ada di program ni. Terdapat 7 subjek yang kita akan pelajari semasa berada di Darul Quran Jakim. Antara subjek-subjek tersebut ialah: yang pertama, tajwid ilmi; yang kedua, tajwid amali; yang ketiga, berbuah mengikut semesta. Semesta pertama kita akan pelajari subjek adab, semesta kedua fiqh, semesta tiga akidah. Subjek yang keempat pula ialah bahasa Inggeris, yang kelima bahasa Arab, yang keenam syafawi dan yang terakhir iaitu tahriri. Setelah tamat pengajian di Darul Quran Jakim, kita akan teruskan pula pengajian di Asasi, iaitu Center for Foundation Studies di Gambang dan Kuantan. Terdapat banyak sangat kos yang ditawarkan oleh Universiti Islam Antarabangsa. Antaranya Asasi Sains Fizikal, Asasi Sains Kesihatan Bersekutu, Asasi Kejururawatan, Asasi Farmasi, Asasi Undang-Undang, Asasi Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar, Asasi Sains Hayat, Asasi Perubatan, Asasi Pergigian dan Asasi Kejuruteraan. Jangan lupa follow kami di TikTok, IG, Facebook dan YouTube. Sebarang pertanyaan boleh penuhkan ruang komen. Semoga bermanfaat. Bye. TikTok. Tak rekod. Oi Rifki. Dekat DK boleh main kayak. Best kan? Bye.